Di sebuah desa kuno yang jauh dari hiruk-pikuk dunia moden, di antara ladang padi yang subur dan hutan tropika yang tebal, tersembunyi satu rahsia purba yang telah hidup selama berabad-abad. Di sinilah dalam hati komuniti Kadazan Dusun, seorang belian dukun wanita menjadi penjaga warisan yang penuh kuasa, berhikmah dan pada masa yang sama diselubungi misteri. Dalam tradisi Kadazan Dusun, belian bukan sekadar dukun biasa. Mereka adalah penjaga yang dipilih oleh roh-roh alam. Peranan mereka jauh melampaui keupayaan manusia biasa. Mereka adalah pembimbing rohani, penyembuh dan pengantara antara dunia manusia dan dunia metafizikal. Dikatakan, roh belian adalah sesuatu yang dipanggil. Dia tidak boleh diminta, tidak boleh dijual, tetapi hanya diwariskan kepada individu tertentu yang telah ditakdirkan. Dalam banyak kes, belian muda mula menunjukkan tanda-tanda kemampuannya. Sejak kecil, merekalah yang memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap makhluk halus, mampu mendengarkan suara roh, atau kadangkala mereka mungkin diserang oleh mimpi-mimpi yang membimbing mereka kepada jalan ini. Apa yang membezakan belian dari dukun biasa ialah penguasaan mereka terhadap lanah atau roh alam. Menurut kepercayaan setempat, bumi dan segala yang ada di dalamnya dipenuhi oleh roh-roh. Gunung, sungai dan pokok bukanlah objek mati tetapi entiti hidup yang memiliki semangatnya sendiri. Seseorang belian mempunyai tanggungjawab untuk menjaga keharmonian antara manusia dan roh-roh ini. Jika keseimbangan ini terganggu, seperti apabila tindakan manusia tidak menghormati tanah atau melanggar adat, belian akan dipanggil untuk memperbaiki kerosakan tersebut. Salah satu peranan utama belian adalah dalam upacara adat. Pada masa-masa genting seperti kematian, musim menuai atau apabila sebuah kampung dilanda malapetaka, belian akan memimpin ritual khusus untuk berkomunikasi dengan roh halus. Dalam suasana yang dipenuhi asap kemenyan dan bunyi gong yang bergema, belian masuk ke dalam suatu keadaan trans. Mereka dipercayai meninggalkan jasad mereka untuk memasuki dunia lain, berbicara secara langsung dengan roh penunggu atau nenek moyang yang telah lama pergi. Namun, menjadi belian juga datang dengan risikonya. Ada kisah-kisah lama tentang belian yang terperangkap dalam dunia roh, tidak dapat kembali ke jasad mereka kerana ditahan oleh semangat lain. Setiap ritual yang mereka lakukan memerlukan pengorbanan, baik dari segi tenaga fizikal maupun rohani. Peninggalan tradisi belian seringkali direkodkan dalam bentuk oral dengan cerita yang diceritakan dari seorang belian ke belian lain. Pengetahuan ini tidak tertulis dalam naskah tetapi tersimpan dalam ingatan dan doa. Setiap kata yang diucapkan, setiap mantra adalah kunci kepada kekuatan mereka. Bahkan sentuhan tangan belian mampu membawa penyembuhan seperti yang diceritakan oleh ramai di kampung-kampung terpencil. Kepercayaan terhadap kuasa mereka begitu mendalam hingga ada yang percaya bahawa seorang belian boleh melihat masa depan atau meramalkan sesuatu yang bakal berlaku. Namun, pada zaman moden ini peranan belian semakin terhakis. Globalisasi, teknologi dan kehadiran agama baru menyebabkan ramai meninggalkan kepercayaan tradisional. Masih ada yang menghormati mereka tetapi jumlah individu yang menerima panggilan untuk menjadi belian semakin berkurangan. Nafas tradisi ini kini bergantung kepada komuniti-komuniti yang masih berpegang kepada akar budaya mereka. Akhirnya, persoalan pun timbul. Adakah tradisi belian ini akan terhapus oleh arus modernisasi atau seperti hutan yang bersembunyi untuk melindungi rahsianya? Adakah belian akan terus menjalankan peranan mereka di bawah bayang-bayang, menunggu masa untuk muncul kembali apabila dunia memerlukan mereka? Bagi orang Kadazan Dusun, belian bukan hanya seorang dukun tetapi sebuah simbol kekuatan dan hubungan mendalam manusia dengan alam semesta. Tradisi ini mengingatkan kita bahawa ada dimensi lain dalam kehidupan yang melampaui apa yang dapat kita lihat dan faham. Dan di sinilah letaknya misteri terbesar seorang belian antara dunia nyata dan dunia roh, di mana kuasa sejati mereka takkan pernah sepenuhnya terungkap. Iya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.